pasukan Sukaka merah menentang pasukan Sukaka biru untuk aksi pertama kita pada malam ini. Dengan untuk aksi malam ini bakal menyaksikan 3 babak yang akan dimainkan. Dan babak pertama bakal dimulakan dengan pasukan Sukaka merah menentang pasukan Sukaka biru. Biru menenangkan seketika permainan. Dipotong. Hantaran dilakukan untuk Amir Zuhairi. Peluang untuk melepasi kawalan Musin. Hantaran ke kawasan kotak penalti. Deras. Peluang untuk jaringan dilakukan. Ini peluang rembatan yang dipilih. Dan akhirnya satu percobaan terus daripada Min Alistair, yang melihat kedudukan Faiz Rizwan yang sedikit ke bahagian tengah, memudahkan beliau untuk menolak bola itu masuk. Dan akhirnya peluang untuk pasukan Sukaka biru ketika ini. Syamil Shazli. Peluang untuk Amir Zari. Lorongan yang dilakukan untuk Syazwan. Ada kekeliruan dan masalah komunikasi yang memudahkan Syazwan Palmer, yang seolah-olah menantikan kesilapan yang bakal dilakukan oleh pasukan Sukaka merah. Dan akhirnya ia membawa padah. Selepas ada masalah komunikasi membabitkan Hakim Han dan juga rakan pertahanannya untuk aksi perlawanan kedua, membabitkan pasukan Sukaka FC kuning tentang pasukan Sukaka FC merah. Sofian Kamal, 1-2 yang dilakukan antara Dylan dan juga rakan sepasukannya, dibiarkan begitu saja. Peluang rembatan. Tekanan baik daripada Haikal. Ali dengan satu percobaan selepas dirinya tidak dikawal oleh mana-mana pemain. Dengan Ali berjaya membuka tirai untuk pasukan Sukaka merah di perlawanan kedua ini. Selepas menerima satu hantaran daripada Amir Zuhairi, yang seolah-olah hampir ditewaskan oleh Haikal. Dan kembali kita lagi untuk aksi terakhir, perlawanan persahabatan antara pasukan Sukaka FC. Haris Saiman melorongkan dengan menyaksikan ada mungkin satu percobaan terus yang dilakukan. Selepas kita menjangkakan mungkin ada hantaran ke kawasan kotak penalti, tapi sebaliknya rembatan terus yang dipilih. Dengan jaringan yang dilakukan oleh pemain pertahanan kanan pasukan Sukaka kuning, Jasri. Wan Magdum pantas memberikan kepada Awi, ada lantunan yang baik. Berjaya mengacak penjaga gawang. Peluang untuk pasukan Sukaka kuning. Terlepas pula entah bagaimana rembatan susulan. Berjaya juga dihasilkan oleh Jasri untuk dirinya menambah koleksi jaringan peribadi beliau dengan jaringan kedua yang dihasilkan. Selepas hampir-hampir berjaya dikeluarkan oleh Faiz Rizwan dan rakan-rakan pertahanannya, memberikan situasi yang baik untuk serangan balas sebelum beliau mungkin faktor kepenatan mula memainkan peranan ke atas corak permainan beliau pada aksi di minit-minit terakhir babak ketiga ini. Di sentuhan yang berjaya dilakukan oleh Syazwan Palmer, mungkinkah beliau menambah jumlah jaringan, dan berjaya juga untuk Syazwan Palmer mencipta jaringan peribadi keduanya untuk 3 perlawanan pada malam ini. Dengan gol sagu hati, pasukan Sukaka biru berjaya disumbangkan oleh beliau sekali lagi.